JDT mungkin dah curi satu lagi pemain import berkualiti, kali ini dari Australia. Dan kalau betul, ini boleh ubah kekuatan pertahanan mereka musim depan. Assalamualaikum dan salam sukan. Menjelang aksi penting AFC Champions League Elite, satu khabar mula berlega yang sedang menghangatkan peminat bola sepak tempatan. Johor Darul Takzim dikatakan semakin hampir mendapatkan seorang pemain pertahanan dari Australia. Nama yang disebut-sebut ialah Brad Trevin, pemain muda yang kini beraksi bersama Central Coast Mariners. Dan menurut laporan tidak rasmi, beliau dikatakan bakal menandatangani kontrak sekitar 2 tahun setengah bersama JDT. Namun setakat ini, perkara ini masih belum disahkan secara rasmi oleh pihak Johor Darul Takzim FC. Sumber utama datang dari media sosial yang kita tahu kadang tepat, kadang sekadar spekulasi. Tapi kalau kita lihat kepada profil pemain ini, ia bukan sekadar nama biasa. Brad Trevin merupakan pertahanan yang disiplin tinggi, kuat dari segi fizikal dan bijak membaca permainan. Ciri yang sangat penting untuk bola sepak moden. Dan kalau kita faham cara Johor Darul Takzim FC beroperasi, mereka bukan jenis beli pemain secara rawak. Setiap pemain yang dibawa masuk, biasanya ada sebab yang jelas. Dengan jadual padat, Liga Malaysia tambah pentas Asia, JDT perlukan depth dalam skuad. Dan di sinilah pemain seperti ini boleh jadi kunci. Pemain dari Australia terkenal dengan intensiti tinggi, permainan fizikal, mentaliti kompetitif, dan ini sangat sesuai dengan tempo permainan di peringkat Asia. Kalau perpindahan ini menjadi kenyataan, ia boleh beri impak besar kepada pertahanan JDT. Lebih pilihan untuk jurulatih, lebih kestabilan di belakang dan lebih keyakinan untuk bersaing di peringkat Asia. Penyokong JDT tentunya teruja kerana mereka tahu setiap signing oleh kelab ini jarang mengecewakan. Namun dalam masa yang sama, ada juga yang memilih untuk tunggu dan lihat. Di pihak Central Coast Mariners pula, kehilangan pemain seperti ini bukan sesuatu yang kecil. Dia adalah antara aset penting pasukan dan kehilangan pemain utama boleh ubah struktur pasukan. Jadi apa pendapat anda? Adakah ini satu lagi langkah bijak oleh JDT atau sekadar khabar angin semata-mata? Komen di bawah. Dan kalau anda nak update bola sepak Malaysia dan Asia Tenggara yang pantas dan tepat, subscribe channel Northern Football Insight.